Pernah fikir tak, kenapa kalau kita taubat daripada dosa kita, Allah ampunkan semua dosa kita tu, lepas tu Allah gantikan dengan pahala dan Allah bagi syurga pula tu? Kenapa? Padahal kita buat dosa kot. Kita hanya minta ampun, kita hanya tinggalkan benda tu, tapi kenapa ganjaran Allah bagi banyak sangat? Sebab nak tinggalkan dosa bukan senang, nak taubat bukan senang. Yes, mungkin kalau kau tak duduk dalam circle-circle maksiat, mungkin kau rasa tinggalkan maksiat tu benda yang mudah. Tapi kalau kau memang bergelumbang dengan circle-circle maksiat, orang depan, belakang, kiri, kanan ajak pada maksiat, environment pun environment maksiat, lepas tu kau dah terbuat maksiat, ketagih pula tu, ingat senang ke nak tinggalkan? Orangnya dah ketagihan zina, ingat senang ke nak tinggalkan zina? Orang yang ketagihan dadah, ingat senang ke nak tinggalkan dadah? Orang yang ketagihan porno, onani dan sebagainya, ingat senang ke nak tinggalkan semua benda tu? Sebab tu orang yang berjaya taubat dan tinggalkan ketagihan tersebut, Allah sangat happy, sangat seronok. Sebab itulah Allah ampunkan semua dosa-dosa dia yang telah lalu, Allah gantikan semua dosa tu dengan pahala, dan Allah janjikan syurga untuk orang-orang yang bertaubat. Sebab itulah sahabat sekalian, taubat ni ibadah yang sangat agung. Dan antara cara paling ampuh untuk mulakan taubat adalah kita doa, mohon bantuan Allah agar kita mudah untuk bertaubat.